Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, Nur rekod. Nanti siapa yang tak dapat masuk, tengok rekod je. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Kak. Mula-mula Nurul nak cerita pasal website. Akak tahu tak, kita ada website untuk kita berniaga daftar di 171 buah negara. Akak tahu tak? Tahu tak, Kak? Sebab sebelum ni akak pernah join kan? So, pernah tahu tak website? Pertama, Nur nak ajar pasal website. Oh, bukan F to you Kak, website. Oh, maknanya Kak tahulah kan. Sekejap, Okey, jap Nurul share screen. Share. Okey, jap. Nur nak share. Okey, Nur nak share screen. Okey. Okey, Kak nampak tak skrin ni? Ni memang ajar Kak betul-betul. Nanti dia orang akan tengok rekod. Akak nampak tak skrin ni? Okey. So, akak kena tarik kat skrin ni. Akak tarik forever living login. Okey. Lepas tu, akak klik kat sini. Lepas tu, ini Filipin tau. Ini Filipin, tukar kat sini. Tukar Malaysia. Mana Malaysia? Okey. Okey. Tukar Malaysia. Okey. Accept all. Lepas tu, sekejap. Lepas tu login. Okey. Nurul ni dah pernah login. Kalau yang belum login, log dulu. Lepas tu, ikut je dia punya arahan dia. Okey. Ni bahasa Melayu tau. Dia jadi pengepala pula. Okay, so masuk kita punya ID. Okay. Lepas tu masuk kita punya password. Okay. Okay. So dekat sinilah akak boleh tengok report akak. Ah, boleh tengoklah report-report kita dalam ni semua. Okay. Kalau kita nak join. Ini kalau kita nak join. Kalau kita. Contoh kalau kita nak nak buat nak apa nama? Allah Masya nak contoh kita nak daftarkan ahli ahli negara lain. Nampak tak? Kita pilih lah. Contoh kita nak Brunei. Okey? Contoh English. Bahasa Melayu ke pilih lah. Okey. So, dia keluar. Kita nak kat mana? Kita nak apa? Negara mana ni? Malaysia lagi ni. Tadi tukar dah. Dia kena tukar lah kat mana pilih. Nurul lain Nurul ni tak apa okey pulak malam ni. Okey, contoh bahasa Melayu. Brunei kita nak kan. Okay, so kita boleh daftar lah dia. Dia panggil start your journey. Okay. So, yang ni dah settle website ni.
Okey. Satu lagi kita boleh tengok juga. Kalau kita nak tengok yang atas ni pun boleh. Sama je. Forever Living. Uh, Malaysia lah contoh. Forever Living Malaysia. Kalau kita tengok yang Malaysia punya lah. Kalau kita nak yang ni log in ni, kita boleh lah. Tengok kat sini ke. Sama je. Dia punya sama je. Kita log in. Okey, jelas tak Kak? So ini website kita biasanya boleh kalau nak tengok kod handphone pun boleh. Kod laptop boleh pergi Google saja. Okey. Okey tak Kak yang ni? Pasal website ni. Nanti akak boleh godek-godek. Nampak tak Kak? Okey. So F2U tu akak dah tahu. Okey, satu lagi nak tanya akak semalam, ada tak Izalin cerita pasal sebelum nak cerita pasal Allahumma salli ala Muhammad. Nak pergi ke South Africa ni, dia start bulan 5 tau. Tapi sebelum nu cerita pasal South Africa ni, kena faham dulu. Semalam ada tak cerita pasal Sisi, Kak? Ada tak? Ada. Okey, akak faham tak? Ada apa yang akak tak faham? Sebenarnya Sisi ni bukan point. Sisi ni dia punya kiraan sama je. Sekejap ni tunjuk contoh Okey. Okey, Nurul tunjuk. Kejap pasal Sisi. Okey. Okey, nampak tak? Ah, Kena faham dulu Sisi. Okey, kalau akak nak catat pun akak boleh catat. Akak nak snap pun akak boleh snap. Tak ada masalah. Okey je. Sebab kalau akak tak faham dia ni, memang akak tak boleh pergi lagi. Tak boleh pergi. Okey. Nu bagi contoh kira. Okey, faham tak Sisi? Okey, Encik Ali Akbar tahu tak pasal Sisi? Boleh komen tak? Nanti Nu tunjuk cara kira. Mana cara kira? Saya ada tu. Uh, Ah, InsyaAllah tahu tahu. Macam mana? Satu sisi Sisi tu apa? uh, sisi tu kredit case. Okey, untuk apa? Betul? Dia untuk kita samakan standardkan untuk seluruh dunia kita punya sale tu. Bonus kan? Kiraan bonus, betul? Terkira bonus tu. Okey, kejap Nu cari ni jap. Mana Kejap Okey, CC ni bukan maintain sale. Okey? Kena ingat tu, CC bukan maintain sale. Kalau nak snap boleh snap yang Nu bagi ni sebab nanti takut tak faham. Okey, Nurul nak cerita sikit pasal CC ni sebelum Nu nak cerita kepada Eagle Manager. Nu kena masuk basic dulu. Okey, Nu kena masuk basic dulu. Okey. So hari ni betul. Macam Cik Ali pun faham, Kak Nuraini pun faham, Kak Sherry. Okey. So Nurul nak cerita pasal CC. Okey, Nurul stop screen share yang ni. Nurul nak buka hmm, sekejap Nurul nak buka sekejap. Boleh ke buka ni? Baik,
Okey, nampak tak? Nampak tak whiteboard ni? Nampak, nampak. Okey. So tadi satu sisi bersamaan dengan RM1073.53, betul? So dua sisi bersamaan RM2147. Okey. Ada titik peluhan lah berapa ni. Sebab apa dapat ni? Sebab 1073.53 darab 2. Okey, so dapat nilai ni. Okey. So, macam mana nak kira bonus? Cik Ali Akbar tahu tak? Daripada Uh, ni. Ah, Hari ni yang kurang pasti sikit lah. okey, tak apa. Kita belajar. Okey. So, Nurul nak ajar, nak buka, nak bagi tahu orang, sisi ni bukan point. Sisi ni bukan BW. Sisi ni bukan uh, PW, SW, bukan. Okey. Sisi ni adalah kes kredit untuk samakan mata wang di negara lain supaya bonus tu sama rata. Sebab kita punya persen bonus sama je di 171 negara. Contoh, kalau VIP 60% di Malaysia, VIP di Mexico pun 60%, VIP di US pun 60%, VIP di Jepun pun 60%. Cuma bezanya adalah mata wang. Okey, dulu akan ajar satu-satu malam ni. So bezanya adalah mata wang. Dia sama je. Contoh, kalau kita Malaysia 100, kita nak pergi Arab Saudi, kita nak tukar pada rial. Dia akan jadi contoh 80 rial. Contoh kan. So 80 rial bersamaan dengan 100, 100 bersamaan 80 rial. Okey, faham tak? Jelas kat situ Kak? Kak Sherry. Faham, faham. Faham Jap dulu buka cek. Okey, kalau tak jelas, kabur. Okey, so jadi macam mana kita nak kira bonus? Nak membuktikan bahawasanya kalau kita kira bonus ikut sisi pun sama jumlah dia. Kalau kita kira ringgit Malaysia pun sama jumlah dia. Sebab kita punya bonus dibayar daripada harga jual. Okey. So, Nur bagi contoh. Okey. Sekarang ni, kita bagi contoh yang pertama. Okey. Kita kira melalui ringgit Malaysia. Kira ringgit Malaysia. Okey, so contoh RM 2147 darab 25% untuk VIP sama dengan RM 53675. Okey, dia dia macam kilometer kepada meter, meter kepada kilometer, dia sama je. Tapi dia punya unit dia tak sama. Macam kita lah. Dia sama je, cuma nilai mata wang tak sama. Okey? So, contoh yang kedua, kalau kita kira guna sisi. Kalau kita kira guna sisi, contoh. Okey, 2147 ni bersamaan dengan dua sisi. So, dua sisi darab satu sisi bersamaan 1073.53. Okey. Okey, darab 25%. Sama dengan 53675. Okey. Bagusnya Forever Living kalau ada 53675 dia akan pergi 53680. Okey. So sama ke? Sama kan? Jelas tak? Jelas, sama-sama. Alhamdulillah. Okey. So maknanya cuma saya nasihatkan bagi orang baru ataupun bagi orang yang tak tak tahu nak kira sisi, tak payah pening Kak. Tak payah pening Cik Ali. Maksudnya gini. Contoh orang tanya, kalau aku buat say 2,000, berapa aku dapat? 2,000? Okey. Kalau kau join mula-mula Forever Living, 2,000 darab dengan 25%. Betul? Ini untuk VIP. Okey? Ini untuk VIP. Kalau betul-betul nak bisnes, ambil VIP, ambil promosi tu. Okey. Sebab apa? Bila kita di VIP, okey, bila kita di VIP, kita kita nak besar lagi. Saya kira supervisor. Okey, SW lah supervisor SW. Tak payah SW lah, supervisor lah, tulis terus. Okey. Kalau supervisor,
Okey. Yang ni macam ni. Yang supervisor ni kita tukar colour pula. Okey, colour biru. Allah, keluar semua biru. Tak apalah. Tukarlah merah, comel sikit. Okey. Kalau supervisor, okey. Supervisor, satu. Satu, dua RM, 2147. Darab berapa supervisor punya bonus? Siapa tahu? Supervisor punya bonus. 38 ke? 38 diskaun. Okey. Darab 33%. 38 diskaun produk tau. Sama Oh, okey, dengan okey, betul, betul. Okey. sama dengan RM 708.50 sen. Okey. So kalau dia kira sisi pun 2 sisi darab RM 1073.53 darab 25%, dia akan dapat RM 708 berapa? 50 sen. Okey. Jelas tak? Beza dia tolak 536 75. Beza dia RM171. Banyak ke banyak? Nampak tak? Sebab tu starting forever living mesti kena ambil VIP. Sebab apa? Dulu VIP 2,000. Sebab untuk 5% hanya user. User dapat 5%. Kalau tak boleh ambil promosi, boleh beli sikit-sikit. Cuma mesti belian 2147. Yang ni sikit-sikit beli. 2147. Masalahnya jadi rugilah. Betul tak? Sebab tolak dengan sekarang 1530, kita boleh jimat duit kita RM500. So, kena ingat bila kita VIP, kita naik ke supervisor, kita tak buat 3 tahun pun. Contoh hari ni lah, Cik Ali kata, Nurul saya nak pasak dululah 60%. Sekarang promosi ada lah dekat HQ, tak apalah. Sebab dulu pun saya ambil duit simpanan 2,000 yang ada tu tahu. Jadi, nak pasak dululah. So, bila kita pasak dulu, nanti kita nak mula 3 tahun ke 4 tahun akan datang pun tak ada masalah. Okey? Dia akan tak hilang, tak jatuh. Kalau bisnes lain, Cik Ali betul tak? Kalau bisnes lain, kalau Cik Ali tak buat belian, Cik Ali jatuh pangkat. Betul? Ah, betul, betul. Lepas tu, kena ingat satu lagi. Dalam Forever, kalau kita ambil VIP set tu 1530, kita dah boleh jual, kita dah dapat sebenarnya dah 500 untuk runcit. Okey? Lepas tu, kita taja seorang VIP. Kita dapat berapa? 400 ke RM500. Betul tak? 500 lah. Kalau VIP tu beli ikut macam mana? Contoh VIP tu beli sikit-sikit. Kita dapat 536. Contoh VIP tu beli promosi. Berapa harga asal promosi? 19 lebih kan dia punya produk semua. So, darab dengan 25%. So, senang. Kalau orang tanya kita, berapa kau dapat bonus? Tanya dia, kau nak save berapa? Save 2,000, kau dah nak tu 25%. Sebab takkan jumpa kat bisnes lain yang 25%. Betul tak, Cik Ali? Betul, betul. Dan, Semua dia dan pakai BV, PV tu. ya, PVBV yang akan mengecilkan bonus kita. Sebab apa? Sebab kalau kita buat bisnes lain kan, dah lah BPV, lepas tu kena renew. Tak aktif kena renew ataupun tak buat belian personal, tak boleh bonus, betul? Betul. Saya ada satu orang dulu dia buat apa? Herbalife. Saya tak nak sebut nama dia. Tapi dia dah supervisor dah. Okey. Dia memang mula-mula tak percaya dengan apa yang dia kata. Kau pasak dulu kak. Kalau kau tak buat personal save pun kau tak dapat kak. Lah dia buat. Dulu aku nak uji kau dia kata. Okey tak apa. Dia pun buat. Dia buat tanpa dia buat personal save. Lepas tu ada tim yang beli sikit-sikit.
Lepas tu pada maghrib tu dia telefon dulu. Dia melompat-lompat menjerit-jerit. Sampai menangis. Dia kata, kau kenapa ni kak? Saya kata, aku tengok cek akaun aku. Rupanya ada duit masuk 200 lebih. 271. Dia kata, kau forever ni memang gila ke? Ya, aku cakap dah. Bisnes yang betul-betul kita boleh buat adalah forever living. Sebab kita beli barang dengan harga ahli. Tapi bonus dia bayar harga jual. Okey, dalam forever tembak satu semua kena, dan forever juga kita layak bergaji. Start bergaji adalah daripada VIP dah boleh gaji. Okey? Kalau kalau bisnes lain nak tunggu pencen berapa lama? Betul tak? Dan VIP pun layak juga dapat insentif-insentif lain. Ini Nu nak cerita, Nu nak kena bagi faham ni dulu, baru Nu boleh cerita yang pasal South Africa tu. Nu rasa Nu punya skop tajuk itu je kot. Kalau habis cepat, kita memang boleh off cepat ni. Sekejap. Silap. Sekejap, Nu ada rekod sekejap. Okey, faham tak pasal sisi ni? Kalau tak faham, boleh tanya. Okey, boleh congak-congak sendiri. Boleh congak-congak. Okey, kalau nak tengok-tengok berapa contoh ber Sekejap. Berapa sisi aloe vera? Cuba tengok. Tahu tak? Cuba buka apps. Cuba buka apps. Berapa sisi aloe vera? Berapa sisi aloe vera? Tahu tak? Aloe vera botol kuning. Kejap tengah tengok. Tengok. Berapa sisi aloe vera botol kuning? 0.109, betul? Dalam apps tu ada. Okey. Dapat tak, Cik Ali? Betul betul betul. Okey. 0.109. Okey. Kalau nak tahu berapa, sinilah tukar kat sini. Harga dia berapa? Sekejap AVG. Harga dia RM 116. Jual sebotol AVG, bonus dia berapa? Dia 79, dia akan jadi 80. Dia forever ni, dia apa ke nama? Dia bagi je free-free. Darab 25%. Okey, berapa? Nak contoh, Nu nak ajar kira dulu. 40 sen. Darab 25%. Lebih kurang RM29.20. Betul tak? Okey. So, kalau 10 orang beli AVG kita, kita dah dapat RM292. Betul? Sama je. Yang ni pun convert juga. Satu-satu. Kalau nak kira Betul? sisi, convert. Convert. 0.109 darab dengan 1073.753 darab 25% dapat 292 juga. Okey. So, Hmm. 292. Kan? Okey. So, kalau kita VIP, kita taja seorang VIP, contoh kita dapat RM400. Kita taja seorang VIP. Satu VIP kita taja, kita dapat RM400. Untuk permulaan bukan cerita. Kalau duduk di supervisor lagi besar. Okey, campur 292. Campur 400. So, kita akan dapat RM692. Bonus, betul tak? Betul Okey. betul. So, kita punya modal tadi, modal kita 1530. Tolak RM626. Sama dengan 838. So, baki kita banyak ni je. Lagi. Nampak tak? So, bulan depan, kita taja lagi. Akhirnya, modal kita habis. Macam saya, modal dah berbalik. Cuma kita kutip hasil je sekarang. Macam Cik Ali. Cik Ali dah VIP kan?
Cik Ali buat gerak kerja, Cik Ali kutip hasil saja. Cik Ali kata, Nurul, aku dah beli ubat gigi bulan lepas. Takkan aku nak beli lagi? Tak payah beli dah. Nurul tak suruh beli. Cik Ali taja je, ceritakan produk, tak kisah nak beli berapa. Kalau contoh orang tu beli satu ubat gigi. Macam cerita ni, orang tu beli satu aloe vera. So kita, berapa orang kawan kita ada? Okay. So sebab tu kita sediakan semua channel-channel Telegram untuk kita guna, untuk kita uh, cari leader macam Nurul. Hari-hari kena WhatsApp Nurul, tanya, Nurul macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Nurul akan ajar. Kadang Nurul akan bagi pun dia punya contoh kan. Tak tahu dulu macam mana. Okey, tak tahu nak kira. Tak apa, Nur bagi, you copy and paste je bagi kat orang tu. Okey, jelas tak? Jelas tak pasal sisi ni? So, kena ingat apa-apa pun kena bermula dengan VIP. Tutup mata dulu, pasak dulu. Ambil rezeki ni sebab HQ biasanya, perasan tak Cik Ali? HQ memang dia bagi promosi tapi dia tukar barang. Tak ikut poster, betul tak? Betul. Jadi bulan lepas lain. Harga lain. Tapi sebenarnya poster bulan lepas sampai bulan 6. Tetapi bulan 5 dia dah swing dah. Betul kan? Jadi bagi Nurul, betul-betul nak buat, betul-betul nak bergaji setiap bulan adalah bermula di VIP. Sebab user adalah 5%. Macam kita untuk nak RM5 ke? Ataupun kita nak banyak. Kan? Betul tak? Okey. So, habis yang ni Okey, yang ke... Faham tak ni? Faham ke? Ada soalan ke pasal ni? Ni nak cerita pasal... Mana yang aku tulis tadi? Okey, jelas Okey, padam. Okay, jelas. Okey. Kak Zu, Kak Zu. Kak Zu ni ke Cikgu Zu ke? Eh, macam mana nak delete Saya first time yang pakai ni. Clear all drawing. Alhamdulillah. Okey. Kak Zu, Cikgu Zu ke Kak Zuraida Bera? Kak Zu, Kak Zuraida Bera ke Kak Zu? Okey. Lu nak cerita jap. Dulu satu. Lu ada nota ni pasal Eagle. Pasal pergi apa ke nama tu? Allahumma salli ala Muhammad. South Africa. Sun City. Kak Zu cikgu. Okey. Tengok Sun City Tengok Sun City. Pernah Google tak Sun City tu macam mana? Sun City, South Africa. Kejap. 7, 720. Lu ada buat nota. Okey. Okey. Siapa pergi seorang masuk ni? Okey. Okey, Ti. Aku ada rekod. Nanti aku bagi. Okey. So, sisi tadi dah habis dah. Nanti tengok rekod aku Okey. So, yang kedua. Untuk tadi kan, bila VIP terus ke supervisor. Okey. Saya nak cerita sebelum pergi ke South City ni. Saya nak cerita pasal VIP. Okey. Pasal macam mana nak naik supervisor. Okey. VIP kena dua sisi. Okey, kau tengok. Okey, macam mana naik supervisor? Dulu supervisor 25 sisi. Betul tak Cik Ali? Cik Ali masuk itu. Betul. Betul. Saya dulu pun 25 sisi. Sangat susah. Tapi okey, sekarang supervisor bukan ni dah. Dah jadi 10 sisi. Okey. Macam mana nak buat Banyak supervisor? orang. Macam mana nak buat supervisor? Okey, sekejap Okey, macam mana nak buat supervisor? Okey. Bila kita duduk di supervisor, kita duduk di VIP, kita kena buat supervisor. Sebab apa? Sebab tadi saya dah tunjuk. Bila supervisor ni, dia akan dapat 79% dia punya profit. Okey? Allah, kenapa pula terpadam pula dah? Allah. Okey, sorry. VIP 2 sisi. Supervisor 10 sisi. Okey, ingat 10 sisi 79% profit.
Okay. So kalau kita dapat supervisor, kita tak akan jatuh ke VIP. Okay, sebab pangkat kita akan naik tapi tak jatuh walaupun kita tak buat. Dan walaupun kita tak buat, walaupun kita tak beli personal, dia tetap dapat bonus. Okay, cuma bila kita tak buat personal, kita tak layak dapat insentif. Okay, melancong ke apa. Cuma bonus kita tetap dapat. Okay, so sebagai contoh, macam mana nak buat gerak kerja 10 sisi? Contoh sekarang, contoh bagi yang baru. Okay, kita ada 2 sisi personal. Okay, lepas tu, kita taja berapa? 4. Taja 4 VIP. Bersamaan 8 sisi, betul? Campur dengan kita punya 2 sisi. Sama dengan 10 sisi. Okey. Untuk yang supervisor ni, maksud dia, 4 VIP tu memang wajib ke ataupun dia boleh campur apa Boleh. ni? Ini cerita step yang pertama. Oh, Step yang okey. pertama. Okey. Ataupun, okey, dia macam ni. Supervisor wajib 10 sisi. Dan mesti ada, kalau macam Cik Ali dah lama, Cik Ali mesti letakkan satu sisi personal dulu. Okey. Oh, okey, dia kena campur lah sebenarnya, kena ada campuran lah. Satu Campur. sisi sana dengan apa 9 lah, apa 9. okey. Alright, faham. Okey. Faham eh? Okey, contoh yang kedua. Contoh satu sisi personal. Kalau nak naik pangkat, mesti ada sisi personal ni ya. Okey. Satu sisi personal. Melainkan kalau kita rasa, sorry, bukan nak naik pangkat. Kalau kita tak ada sisi personal pun, tim kita laju, kita kekal naik pangkat. Okey. Cuma kita tak boleh bonus. Okey, sebab dia akan terus override dekat saya. Contoh, Encik Ali, contoh bawah saya kan. Lepas tu ada, bawah Cik Ali ada Abu. Okey, Abu ni buat, Cik Ali langsung tak buat. So, dia akan override terus bawah saya, kat saya. Besok makan apa? Okey, so contoh, satu sisi personal. Okey, contoh Cik Ali dapat satu VIP. Okey, satu VIP campur campur okey, campur apa ke nama lagi, campur berapa, satu VIP dua, contoh campur uh, PC yang 5%. Okey, PC yang 5% yang beli berapa, satu dua tiga tujuh sisi, so akan dapat juga 10 sisi. Nampak tak? Sebab satu VIP ni 2 sisi. Faham tak? Satu sisi campur 2 3 campur 7 10 sisi. Dapat. Faham, faham. Faham. Okey. Ataupun satu sisi personal kita, kalau kita tak taja VIP, kita jangan risau. Sebab kita tetap dapat bonus kalau PC tu dia beli satu ubat gigi pun tak ada masalah. Cuma kita je ni, kita sendiri nak besar bonus ke nak kecil? Nak RM5 atau nak RM60? Nak 25% bonus. Okey, contoh. Uh, Okey, kita tak ada. Kita ada 10 PC. PC yang 5% yang beli satu sisi. Sorry, 9. 9 PC. PC preferred customer 5% atau dipanggil novos yang beli satu sisi. So, darab 9, 9 orang darab satu sisi. So, dapat 10 sisi campur dengan yang kita tadi. Jelas tak? Faham, faham. Maksudnya gini, macam Papa Berry influencer tu, dia langsung tak ada fighter. Sama saya sendiri langsung tak ada fighter. Tapi kenapa saya 20 saya boleh naik manager? Sebab dia sekarang ni uh, tak tak ada, kita sendiri yang menentukan bisnes kita. Yang penting kita nak pergi mana. Macam saya itu pergi Mexico, pergi Turki, pergi Bangkok kan, pergi Arab Saudi. So saya nak
Apa yang saya nak? Sebab apa? Kalau once saya dapat insentif tetapi saya tak nak pergi, saya tetap dapat pampasan tau. Kalau contoh macam saya pergi Mexico itu bulan 10, bulan 7 company akan bagi surat kat kita. Kita nak pergi ke tak nak? Kalau kita tak nak pergi, dia akan bayar US dollar kat kita, account. Dia tulis dah kat situ berapa kita layak dapat. Kalau kita nak pergi, kita pergi je lah. Macam saya kan tak pernah pergi naik terbang jauh-jauh. Di Sabah Sarawak pun tak pernah. Jadi terpaksa pergi Mexico sebab nak cari kelainan. Walaupun naik flight 22 jam. Terpaksa pergi Turki nak tengok macam mana Turki tu. Orang bayar kan free. So, kat sini kita boleh pelbagaikan. Yang penting kita nak. Kita nak. Contoh, kita taja orang, orang tak nak pun VIP. Orang nak PC, tak apa. Kita servis je dia. Okay. Tapi once kalau kita adalah contoh, kita ada fighter dalam bisnes kita. So, kita akan dapat bonus dan sama-sama dapat bonus. Sama juga. Kita tak ada fighter pun kita layak pergi melancong. Kita ada fighter pun kita layak pergi melancong. Terpulang. Kita boleh buat apa yang kita nak sebenarnya. Satu lagi saya nak ingatkan. Contoh Cik Ali nak pergi melancong. Contoh nak pergi ke mana? South Africa. Aku tak boleh buat lah. Nanti Nurul pergi. Aku tak, bukan. Masa saya pergi Mexico, saya punya upline tak pergi pun. Maknanya saya bukan buat untuk upline saya. Jangan risau. Kalau macam Cik Ali pergi, saya tak pergi pun tak apa. Dia siapa yang layak. Bukan Cik Ali menolak saya untuk pergi melancong. Macam biasanya. Tak. Tak siapa buat, dia dapat. Okey? Jelas tak yang personal ni? Sama juga dengan VIP. Sama juga dengan VIP. Macam mana nak buat 5cc, 4cc? Boleh. Kita buat je lah macam mana. Total semua. Okey, jelas tak? Faham, faham. Okey. So, di sini adalah untuk yang personal CC. Okey. So, okey. So, untuk jadi assistant manager, kita pangkat ada 4 je. Okey, assistant manager dulu 75 CC. Total. CC ni total all team. Ini saya cerita kat atas ni direct. Tapi contoh, kalau kita ada satu VIP je, VIP tu membiak sampai 10 generasi, itu kita punya CC juga. Okey? Untuk membantu kita naik ke pangkat seterusnya. Sama dengan orang lain. Okey, contoh, kalau macam supervisor ni, kita buat dua sisi personal, lepas tu dua orang VIP. So, maknanya kalau dua, saya tutup ni dulu. Okay. Contoh kita buat dua sisi personal, dua orang VIP je. So, total dia baru 6 sisi, betul? Apa ni aku buat? Betul. Okay, dua VIP. So, totalnya baru 6 sisi, betul? Ya, betul. Sebab sini VIP ni 4 sisi. Okay, so campur 2, 6. So, baki lagi 4 sisi, betul? Betul. Okay. Okay, baki. Baki 4 sisi. Baki 4 sisi nak dapat kat mana? Okay, baki 4 sisi ni tak semestinya direct kita. Mungkin daripada 2 VIP ni bercambah ada 2 VIP. So, itu kita punya. 10 sisi. Complete. Okay, dia 10 sisi tak semestinya direct kita. Jelas Ya, Maksudnya, saya tanya sikit. ha, Saya tanya. Contoh, tadi kan dekat hmm, supervisor tadi, hmm, kalau 10 cc tu, hmm, kalau contoh kalau saya buat saya punya sendiri 10 cc, adakah boleh. layak untuk jadi supervisor? Layak. Dan layak Oh. insentif. Layak. Tapi kalau tanya saya tak bersetuju. Uh, Melainkan kalau Encik Ali ada duit, saya bagi. Saya memang betul ikhlas nak bantu orang. Saya tak nak orang ambil modal keluar tak tentu pasal nak pam modal untuk naik pangkat. Tak. Sebab apa? Faham lah. Sebab apa? Okey. Kenapa saya tak bagi? Kalau Cik Ali ni memang banyak duit, is okay. Tak ada masalah. Saya takut bila Cik Ali buat 10 sisi tanpa tajaan, bulan depan tak ada tim, macam mana Cik Ali nak dapat balik modal tu? Faham. Cuma Cik Ali kena buat secara jualan runcit daripada produk tu. Is okay, boleh. Kalau di kedai, macam nak buat trading lah.
Hmm. Ha, Okay, ha. faham. Faham? So Jadi saya jadi ha, jadi sebenarnya untuk setiap level tu supervisor, assistant supervisor tu dia 10 cc tu macam mana pun tak apa. Janji kita kita boleh campur ataupun uh, yes. Yes. ya inilah. Betul. Okay. Betul. Cuma Boleh. tadi coach cakap kata kita punya masalah kalau kita tak buat personal sale, Hmm. kita ada VIP saja, so dia akan override dari segi bonus tu ke? Ya, okey, contoh sekarang Cik Ali bawa saya, tapi Cik Ali ada VIP. Cik Ali tak buat, okey? So dia Okay. akan pergi ke saya, tapi Cik Ali kekal naik supervisor. Dia akan Uh, naik. Dia akan menolak Cik Ali naik. okay. Cumanya VIP tu maksudnya override tu percentage yang 3% tu lah macam tu. Kalau dia saya override, saya punya bonus 43 tolak berapa? Saya akan override saya manager. Saya tak akan pergi dah. Maknanya saya manager akan override VIP. Persentase besar lah. Okay. Okay, tak apa. Kita settle dulu yang sisi ni. Lagi saya nak tanya pasal bonus tu sikit. Ada confuse sikit yang bonus tu. Kita settlekan sisi dulu. Okey, pasal bonus nanti saya akan masuk grup yang Izalin punya buat minggu lepas tu. Oh, Boleh okay, tengok okay. berulang-ulang yang tu. Okay. Baik, baik. Ya. Okey. So baki 4 sisi ni dari mana? Daripada generasi kita cicit ke cuut kita ke apa. Sebab untuk kenaikan pangkat dia pakai semua. Semua. Direct. Semua. Direct apa? Dia Semua dia punya team. dia group lah. Dia kira group punya sale lah. Yes. 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 Okay. Okey. Jelas eh? Jelas, jelas. Okey. So mudah kan? Okey. Yang kedua. Okey. Tadi delete yang ni eh. Okey. Sekarang ni okey. VIP 2 sisi. Supervisor 10 sisi. Okey. Assistant manager dulu 75 sisi. Tapi sekarang hanya 60 sisi saja. Okey. Manager Manager boleh buat macam saya buat 4 bulan. Okey. Manager dia ada 4 pangkat je forever. Satu 150 cc. 4 bulan terkumpul. Ataupun kalau kita laju 120 cc 2 bulan terkumpul. Okey. Okey. Maksudnya sekarang macam mana? Saya assistant manager tu 18 hari je. Sekarang ni dia tukar kepada 60. Lagi mudah. Okey. Tengok eh. Tadi contoh kita VIP. Okey. Kita dapat 2 sisi. Betul? Lepas tu kita kita naik supervisor. Super. Kita dapat 10 sisi. Okey. 60 sisi ni 2 bulan ya. Dulu 2 bulan juga 75 sekarang 2 bulan. Okey. So baki kita berapa lagi naik supervisor? Sorry, baki kita berapa lagi nak naik Allahumma salli ala Muhammad. Manager. Assistant manager. 50 lah. Yes. 50 sisi baki kita pada bulan depan. Okey. So 50 ni layak tak kita bergaji bulan pertama? Layak tak kita bergaji bulan pertama? Uh, Hmm. tak sure. Layak. Nampak tak? Kita sebenarnya kita nak kejar bonus besar. Kita tak sedar pun pangkat tu datang. Kita sebenarnya aku nak gaji bulan depan. Tapi sebenarnya dalam keadaan kita nak gaji, kita terlompat kepada assistant manager. Perasan tak? Hmm. Okey, jelas eh? Okay. Terus. Faham eh? Okey. So, Faham. kalau untuk F2D, untuk gaji ni F2D, dia mesti 50 cc
50 cc bulan pertama, 100 cc bulan kedua, 150 cc bulan ketiga. Betul? Ini adalah gaji. Total. Okey. Kalau nak tahu berapa, dia senang kira Allah masa kira sisi sebab payah nak sebut belit-belit lidah. Okey. So, kita dah kita dah dapatkan F2D level pertama, betul? Pada supervisor, betul tak? Betul tak? Betul ke tak? Yang ni, Oh, ya, ya. ni. Kita dah layak, betul? Ah, So, okey. kita dah settle yang ni, betul? Betul. Settle. So, kita nak buat pilih, nak buat 4 bulan ke nak buat 2 bulan? Okey, contoh. Kalau kita buat 2 bulan, okey, so kat sini, campur, mana campur dah? Contoh kalau kita buat 2 bulan, campur berapa? 120 tolak 50. 70 lah. Okey, 70 cc. Okey, uh, sekarang ni bukan kita gini. Kita sekarang ni, kita nak kejar F2D. So, kita buat Okey. 100 cc, betul? Ni. Okey. Okey, dia macam ni. Oh, tadi kata bulan pertama 50, bulan Ha, kedua ha. 100. Ha. Adakah 100 tu campur dengan bulan yang bulan pertama 50 tadi? Bulan pertama, ni Kan yang ya. satu layak. Okey. 2 layak. Okey, Sekarang ni bulan kita nak kedua kejar tu. gaji. Ha. Okey, bulan kedua Dak, tu dak, yang dak, dak. satu Sisi sisi. baru, sisi baru. Yang tu nak tahu tu. Ha, Okey. tapi oh, bila kita 50 cc, confirm kita tim besar sebab dia guna all the team. Semua. Walaupun dia beli seketul elolip, dia beli kopi sekampit, dia beli teh sebungkus pun tak apa. Biskut satu pack pun tak apa. Ha, kita pun ada biskut kan? Okay. Hmm. So, bila awak nak kejar gaji, adakah awak dapat manager kat sini? Ya. Ha. Sini. Ha, tanda seru. Dapat tak? Dapatlah 150 Dapat. dah. Ha. Yes. Okey. Ini. Okey. Ini dah 150 cc. Betul? Okey. Okey. 150 cc. Forever ni mudah je. Okey. Dapat 150 cc. Sekarang ni berlaku 2 bulan. Betul? So, jangan Hmm. risau. Bila duduk kat sini, okey, 150 cc ni, betul tak? Sini, nampak tak pen saya ni? Nampak. Okey. Dekat sini, 120 kan? Ya. Dalam Seratus masa dua 2 puluh bulan cc, tu. dia dah jadi apa? Ni, betul tak? Faham tak? Ni pemadam ya? Saya padam ni. Allahu Akbar. Macam mana nak undo? Okey. Apa hal kau ni? Okey. Campur kat sini. Sekejap Campur 100 cc tadi. Okey. So dia dapat 150. Perasan tak dalam tempoh 50 nak ke 100 tu dia ada tak 120 capai tak? Nak okey. 5 Capai. capai kan sebab dia nak Capai. 70 lagi kan betul? Betul. Okey. So bila capai dekat sini 120 cc contoh pada 5 hari bulan Julai. Contoh 2025. Dia auto manager terus. So dia
terus tukar sistem. Maknanya pada contoh kita pada 5 Julai pukul 10 pagi 10 pagi. Okey, kita auto manager. Pada jam 10.01 pagi kita daftar VIP, dia terus swing terus darab dengan 2147. Kalau dia ambil yang asal darab dengan 43% bonus. Hmm. Jelas? Okay, faham? Nampak tak? Nampak tak? T, ya Faham, T, ya faham. T. Ya, pasal tak? Faham tak T? Oh, tu dia dah left lah. Siapa yang masuk? Okey, faham Faham, faham. Okey, jelas Kak Zu, Kak Sherry faham tak? Faham saya nak padam. Kau tak faham tanya. Senang je. Sebab tu tadi saya bagi basic asas yang asas tadi. Siapa yang tak tengok asas ni, kalau saya masuk ni memang pening. Okey. Kak Sherry faham tak Kak Sherry? Kak Zu? Okey, kalau faham nanti, kalau tak faham pun boleh tengok video saya ulang-ulang, okey? Okey, saya padam yang ni, okey. Last daripada saya, pukul apa dah? Pukul 10, okey. Sekarang ni saya nak cerita pasal sos Afrika. Pada Oktober 2026. So, tempoh kita melayakkan kita adalah Mei 2025 hingga April 2026 dengan total sisi hanya 720 sisi setahun dan tempoh tu dan 2 supervisor 10 sisi. Okey. Jelas tak kat sini? Okey, ingat ya. Ada orang buat bisnes ni dia tak nak pergi melancong pun. Sebab dia dah selalu pergi. Lepas tu dia susah nak tinggal ataupun takut nak terbang ke, tak apa. So macam saya kata tadi, kalau tak nak pergi, awak boleh claim pampasan masuk ke akaun untuk duit. Contoh Nurul, aku ada rumah lagi, aku tak ada rumah, aku nak beli rumah. Aku buat forever ni, aku nak beli rumah. So ataupun aku buat forever ni, aku nak selesai hutang rumah. Macam saya kan. Saya nak selesai hutang yang ada. Okay, so kita tak payah pergilah South Africa tu. Okay, kita claim, kita ambil duit, kita bayar rumah. Ataupun tak nak pergi, aku nak pergi Mekah, nak pergi Umrah pun tak ada masalah. Duit tu tak ada, tak apa. Kita claim je, dia akan masuk kat kita. Okay, jelas? So, apa-apa bermula mesti VIP. Apa-apa bermula mesti VIP. Ingat tu. Okay. So, ini senang je. Tujuh, dia bermula pada Mei 2024. 2025 sehingga April 2026. Dan dia mesti ada 2 supervisor bawah kita. Supervisor dia senang je. Okey? Macam mana naik supervisor? Boleh buat sebulan. Maksudnya buat 10 sisi. Sebulan. Tak ada masalah. Okey je. Okey? Supervisor sekarang senang je. Dulu aku ni nak pergi South Africa. Nak pergilah tempat orang. Tapi Nurul boleh bantu dapatkan buat supervisor tu. Tapi dengan syarat. Nurul tak kenal kawan-kawan semua. Jadi kena kenalkan dengan saya. Kita buka Zoom hari Ahad ni adalah kita punya team. Zoom ni saya punya dari pagi sampai malam. Boleh je set. Nurul pukul 10 esok Ahad kita buat. Tak ada masalah. Kalau nak jumpa depan-depan pun kena set. Okay? So tempoh dia Mei hingga 2025, April 2026. So maknanya setahun tu mesti 720 sisi. 720 sisi ni payahlah Nurul? Tak payah. 720 sisi bahagi dengan 12 bulan. Samaan 60 sisi. Betul tak? Sebulan. Betul? Betul. Okey. Nurul, susahlah 10 sisi sebulan ni Nurul. Ada apalah. Perasan tak? Bila you duduk di 60 sisi tadi, F2D bulan pertama dah dapat. Betul? Sebab F2D ada 50 je. Betul?
Tetapi kalau rasa susah 60 cc tak ada masalah. Tapi kena ingat macam Nur kata tadi. Kalau awak nak bonus sahaja, tak nak pergi insentif, awak tak perlu buat 1 cc personal. Boleh kekal dapat bonus, tak perlu maintain sale, boleh kekal dapat bonus. Tetapi kalau awak nak dapat bonus, nak pergi insentif, awak kena wajib buat 1 personal cc. Okey? Tapi kalau awak kata, Nurul, saya ni tak naklah pergi, tapi saya nak dapat buat kat 1 cc. Sebab bila saya dapat melancong, saya nak duit pampasan. Is okay, tak ada masalah. Cuma kena ingat saya cakap, Forever Living tak perlu maintain sale personal untuk dapatkan bonus. Tetapi, kalau awak nak bonus dan melancong free, insentif lain, awak kena buat 1 cc personal. Tadi saya ada tunjuk mula-mula 1 cc personal, makin tinggi pangkat, makin murah produk kita beli, makin kita dapat bonus besar. Okay, Okay? satu sisi personal tu maksud dia the whole dia tu setiap bulan satu sisi personal ke? Personal atas ID Cik Ali. Ayolah maksudnya Contoh, sebulan bulan satu satu sisi ke? yes. Untuk personal, lepas tu tajaan tu repeat order tu, yes, jalan macam biasa. Ah, Isu so dalam isunya hmm, so 720 cc ni kena hmm. ada satu satu sisi personal setiap bulan. Lepas tu supervisor ni sepanjang tahun tu dua ke ataupun setiap bulan tu dua? Dua tu apa? Dua supervisor 10 cc tu. Tak, okey. Contoh, dia dah tempoh setahun. Contoh Contoh, Cik Ali buat sekarang. Tiba-tiba, dua VIP tu wujud pada bulan April 2026. Yes. Dalam tempoh, dalam tempoh. Oh, setahun tu dua sajalah. Yes. Dua supervisor. Tapi Oh, okay. itu orang kata dua tu sebenarnya mudah. Saya dulu masa pergi Mexico, enam. Enam Oh, supervisor. Sebab benda ni, okay. dulu susah tau supervisor prima sisi. Sekarang lagi senang. Okey, jelas Hmm. Okay. Okay. So, sekarang ni 60 cc susah lah dulu. Okey, tak apa. Sekarang ni Mei adalah 15 cc. Okey, Mei, Jun. Jun berapa? Jun 20 cc. Okey, Juna pula dah. Jun 20 cc. Okey, Jun, Mei, Jun, Julai. Okey, Julai. Katalah kita nak pergi F2D. Dapat, salah, tak payah. Kita dapat 15 cc lagi. Ogos. Ogos kita dapat 50. Kita dah okey dah, strong dah. Okey, kita dah nampak dah jalan kerja dia. Okey, kita nak kejar bulan kedua F2D, betul? Ini bulan pertama. Ini bulan kedua, Oktober. 150 cc. Betul? Automatik kita akan naik pangkat manager kat sini kan? Kat sini kita akan naik pangkat manager dekat sini. Dekat sini. Dan kita dapat gaji kat sini. Lock gaji terus. Gaji. Ya. Okey, kita akan dapat kat sini, kita akan dapat gaji terus. Okey, betul. Dan kita So akan dia dapat, gaji tu akan start bulan Oktober kan? tak dengar. Gaji tu gaji tu dia akan start bulan Oktober lah. Selepas 51, 150 tu selepas tu baru dapat lah. 50 tu dapat dah. Oh, F2D tu dapat dah start 50 Tapi tu. kalau kita kantoi tak ada lah. Bulan 2 ni. Maksudnya dia bulan satu, bulan dua, bulan tiga tu kena dapatkan lah 50, 100, 150 macam tu. Ya, tambah. Kita tambah kat sini. Okay. So, kita akan dapat mana tambah. Okey. Okey. So, kat sini kita dapat gaji dan manager. Okey. So, dekat sini. November. Okey. November berapa? Okey. So, dekat sini berapa dah total kita? Bila kita manager, memang confirm-confirm kita punya uh, tim besar, betul? Okey.
Okey, 150 campur 100 campur 50 campur 30 campur 20. So kat sini kita punya total 350 cc, betul? So baki kita berapa Hmm. lagi? Tolak 720. Baki 370 je. Cc, betul? So baki Hmm. 370 ni mana? November. Berapa? Macam tu. Tak semestinya sebulan tu kita dapat. Lepas tu Januari 2026. Okey. Februari 26. Okey. March 26. March 26. Uh, April 26. So baki itulah di November, Disember, Januari, Februari, Mac, April 370. Nampak tak? Mudah tak? Tak semestinya kita nak terus 60 cc. Tapi kalau boleh, tak ada masalah. Ini bisnes kita kan. Kita yang menciptakan dia nak berapa. So Hmm. total. Faham tak? Kalau kita, contoh, Faham, kita faham. ada dua supervisor pada April 2026 pun tak ada masalah. Jangan supervisor pada Mei 2026. Tak boleh. Sebab itu dia kira tempoh untuk pergi ke negara lain pula. 2026 Hmm. Mei hingga 2027 April. Macam tu. Untuk eager manager, untuk pergi ke source ni, dia kira Mei, April. Untuk pergi chairman bonus manager, Januari, Disember. Dan kena ingat, dia punya sisi ni, kita layak juga pergi ke diguna pakai juga sisi ni untuk pergi local trip dan untuk CBank untuk insentif lain. Okey? Sebab tu dalam Forever tembak satu kita dapat semua. Okey, bukan maksudnya kau nak pergi South Africa kau kena buat 720. Kau nak pergi local trip kau kena buat sisi lain. Kau nak pergi CBN bonus kau buat sisi lain. Tak. Sisi yang sama je diguna pakai. Sebab tu tembak satu semua dapat habis. Jelas tak? Faham, faham. Kak Zu, Kak Sherry, siapa seorang lagi masuk dah? Tak ada. Jelas tak? Kalau ada soalan boleh tanya. Kak Sherry faham tak, Kak? Kak Zu faham tak? So, um, macam Kak Zu, okay, Cik Ali pergi ke supervisor dulu. Okay? Kalau Cik Ali tanya soalan dekat saya tadi, kalau Cik Ali dah ada tim yang strong, Cik Ali boleh pump je supervisor. Tapi kena ingat, Forever Living sampai supervisor saja. Cik Ali walaupun kaya jutawan pun tak boleh bawa pergi manager. Tak boleh. Okay? Hmm. 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 Macam Kak Sherry kena ambil dulu VIP. By hook or by crook bulan ni memang kena ambil. Sebab dia akan bertukar-tukar. Ni Cikgu Zu dengan Cik Ali orang lama. Betul tak saya cakap? Poster tu tak boleh percaya. Kan? Hmm. Betul, Setiap bulan dia tukar-tukar akan je. tukar. Betul. Dia akan bertukar-tukar. Sebab saya ada seorang orang Kelantan duduk di Allahumma salli ala Muhammad duduk di KL. Dulu kita 1,400 je kan Cik Ali, betul tak? Betul. Masa 1,400 saya cakap ambil lah pasak dulu. Sekali bulan 5 naik 1,530. Kan? Lepas tu dia pun tanya balik, Nurul ada ke balik 1,400? Aduh, tepuk dahi saya. Macam mana nak bagi? Tak boleh dah sebab itu belian dekat apps. Dia memang macam tu. Betul kan Cik Ali? Kan? Ya, betul, betul. Cik Ali dulu ambil yang 1,400 ke? Betul. Saya ambil 1,400. Saya dulu 1,820 tau. Ambil ASB. Yelah memang kerja kerajaan laki bini. Tapi siapa yang kerja kerajaan tahulah macam mana komitmennya. Kalau tak ada ni tak adalah orang kerajaan nak pakai GR ke nak beli rumah 2 biji. Tak ada. Sebelum saya buat Forever memang saya penyewa rumah. Dan pakai kereta Viva je. Tapi sekarang Alhamdulillah. So, saya tekad pegang betul-betul sebab saya berpaut kepada leader saya. Hari-hari saya kacau leader saya. Hari-hari saya WhatsApp dia. Hari-hari saya call. Sampai Izaling tu marahlah saya. Kau ni Kak Nurul kenapa lah tak? Saya tak peduli orang marah pun. Lah 202 saya join, 2021 saya manager.
Okey. So habis dah tajuknya. Apa yang saya nak sampaikan malam ni sebenarnya pegang pegang insentif, pangkat akan ikut. Nampak tak saya dah kira tadi kan? Okey, ada soalan tak? Saya rasa tak ada dah. Okay lah, so far okay, clear. Okey, satu lagi saya nak tunjuk. Okey, clear ni. Saya nak tunjuk. Sekejap. Yang ni saya nak tunjuk satu. Okey, ni saya stop share. Okey. Sekejap. Saya nak share. Allah Akbar. Sekejap saya nak, satu saya nak share. Uh, Screen. Mana ya? Kan? Sekejap Saya nak share back. Saya punya tu sebenarnya. Okey, sekejap. Kejap saya nak kena cari dulu. Sekejap saya nak kena cari dulu. Uh, mana. Mana? Sekejap orientasi jap. Je kedok Okey. Okey, sekejap Okey. Aduh. Sekejap. Yang ni wajib join sekejap. Mana semua aku tadi? Sekejap Baik. Kenapa tak ada lah? Sekejap saya nak share. Bukan. Bukan yang ni. Saya nak share. Dah buka ni. Sekejap. Saya tutup sekejap. Saya nak share. Sekejap Saya dah buka tadi. Mana lah? Aduh. Bila ni terkedik-kedik ni. Sekejap. Sekejap Mana desktop? Saya nak share desktop saya. Sekejap Keluar yang lain lah pulak dah. Sekejap. Mana lah? Sekejap Saya nak share desktop saya ni. Desktop. Okey, sekejap. Tadi dah buka kenapa hilang? Aduh. Sekejap Okey. Okey. Okey, sekejap. Okey. Eh. 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 Ayah. Terkeluar ke? Mana Zoom? Aduh, terkeluar lah pula. Mana Zoom? Aduh. 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 Aku ni padam ke? Ada lagi tak Zoom? Macam dah padam Ada, Eh, ada. 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 Oh, itulah saya kata, macam dah padam saya kata. Aduh, sekejap dah jumpa dah. Saya risau. Kenapa? Saya kata dah padam ke? Okey, ni saya nak share. Nampak tak? Sekejap Risau saya ingat dah padam dah. Aduh. Banyak sangat ni. Sekejap, mana tu tadi? Oh, ni. Okey, nampak tak? Nampak tak? Nampak file je. File. Nampak file-file je. Tak nampak. Sekejap Aduh, apa hell lah pulak ni. Sekejap.
Okey, nampak? Nampak tak? Okey, nampak. Okey. So, buka balik apps, masuk dekat contact us tu, lepas tu join semua channel HQ. Ini saya nak tunjuk bahawa saya sebab semua maklumat HQ akan letak kat situ. Okey, Facebook HQ, Telegram HQ, semua kat situ. Ada siapa pernah join? So dia akan masuk auto. Kat sinilah kita akan dapat semua kita punya benefit. Apa yang HQ buat? Okey. Okey. So siapa yang dah join? Yang tadi. Kak Zu dah join ke? Ada dah yang tu. Ya, Kak Cherry kena join sebab kat situ banyak sangat HQ bagi produk-produk. Lepas tu kena buat checkpoint. Point check tu kan. Checkpoint tu kita dapat produk. Checkpoint tu hari-hari kita masuk. Tujuannya kita dapat produk percuma dan kita boleh beli dengan produk dengan point tu. Contoh kalau kita perlu bayar 200, okey? Kita bayar 100 je sebab 100 lagi guna point. Okey, jelas tak? Dekat Elo Point tu. Okey? Eh, Okey. yang kita check in hari-hari tu, dia Ah, point tu untuk apa okey. Dia check-in hari-hari tu expired dia 2 tahun pertama. Kalau masuk hari jadi kita, contoh hari ni hari jadi kita kan. Okey, kita kena check-in dalam tempoh 9 hari tu. So dia akan bagi 100 point. So kalau contoh baki kita 4, dia akan jadi 1/4 yang macam saya masuk grup tu. Okey, tujuan point tu adalah kita boleh tebus apa yang kita nak, produk ataupun merchandise, beg tarik ke, termos ke apa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, pertama produk, yang kedua kita boleh tebus apa, beg trolley bag. Okey, yang ketiga, kita kita boleh buat belian dengan point tu. Maksudnya, kalau kita ada contoh lah, saya congak je kan. Contoh kita ada 700 point, okey? So, contoh kita bayarlah RM300. Okey? Kita beli barang 300. So, kita guna point tu. Kita guna point tu, kita tebus. Kita hanya bayar 200 contoh. 100 lagi kita bayar point. So, jimat duit kita 100. Point tu, dia expired 2 tahun. Nak kumpul 2 tahun pun boleh. Nak terus tebus pun boleh. Terpulang. dia? Satu point tu berapa nilai dia? RM10. Satu point tu nilai RM10. Ah, Tak, maksud saya bila bila kita ada satu point, jadi kita boleh tebus barang bernilai RM10 je tu. uh, Sekejap. Saya tengah loading. Saya tengah ni. Dia punya tengah loading. Saya punya point. Okay, dia punya elo point. Okey, kejap Gini, kena tengok dekat uh, gini. Tengok dekat reward tu. Boleh redeem. Kena tengok dekat reward tu redeem. Apa yang nak redeem? Dia ada. Godek-godek Oh, kat elo okey. point tu. Apa kita nak redeem? Boleh. Macam Ustazah Hasnah tu, dia kan saya ada masuk grup, dia ada 4 point. Lepas tu hari jadi dia, masa dia minta saya order tu, saya masuk apps dia. So, saya try klik dia, dia tulis ada birthday. So, dia dapat 104 point. Dia sebenarnya join saya pada tahun 2021, tetapi dia kerja dia jual, lepas tu dia pergi HQ, dia collect produk. Dia guna point tu. Dia pernah dapat berbotol-botol Omega dan AVG. Dan dia pernah dapat sekali dia redeem, nilai barang dia hampir RM1,000. So, bayangkan hanya point tu saja dia beli dapat point. Dia dapat lagi hampir RM1,000 dia jual. Nampak tak? Untungnya Forever Living. Tapi dengan syarat kalau nak lagi besar, VIP itulah. Okey, ada soalan lagi tak? Kakak ada soalan lagi tak? Kalau tak ada, kita stop lah. Ada lagi tak soalan? Okey, saya clear dah. Saya juga.
Clear. Alhamdulillah. Okey, nanti saya stop dan saya akan buat rekod, dah rekod nanti saya akan bagi kat grup lah. Okey. So, saya sudahi dengan surah Wal-As lah. Okey, saya halalkan ilmu saya ni dan saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap bicara. Okey. Okey, Okay, terima kasih, Kut. Assalamualaikum. Terima Sama-sama. kasih.